Anak aku tanya duit raya dia dah cukup belum nak beli PS5. Dan aku baru tahu duit tu dah lama hilang. Masa tu dia datang dekat aku dengan muka excited gila. Dia pegang buku kecil tempat dia tulis anggaran duit raya dia setiap tahun. Dia cakap, "Ayah, boleh tak ayah cek akaun abang? Rasanya duit raya abang dah cukup nak beli PS5. Aku senyum masa tu. Sebab aku tahu benda tu memang dia tunggu lama. 3 tahun dia simpan duit raya. 3 tahun dia tahan diri daripada beli mainan yang dia nak. Kadang-kadang sepupu dia beli benda dekat booth raya. Dia cuma tengok. Bila aku tanya, dia cakap, "Tak apa ayah, abang nak kumpul untuk PS5. Aku pernah rasa bangga. Sebab bagi aku, bukan pasal PS5 sangat. Aku nampak anak aku belajar sabar. Belajar simpan duit. Belajar kalau nak sesuatu, kena usaha dan tunggu. Jadi hari tu, aku buka aplikasi bank sambil dia duduk sebelah aku. Aku ingat nak tengok jumlah tu sama-sama. Lepas tu mungkin ajak dia kira cukup ke belum. Tapi bila baki akaun keluar, tangan aku terus berhenti. Duit tu tinggal sikit sangat. Jauh daripada jumlah yang sepatutnya ada. Anak aku perasan muka aku berubah. Dia tanya perlahan, "Ayah, duit abang tak cukup lagi ke?" Aku tak jawab terus. Sebab masa tu aku sendiri tak faham apa yang aku tengok. Masa tu aku masih fikir mungkin aku tersalah akaun. Tapi bila aku buka transaksi, nama Arya muncul berkali-kali. Aku scroll satu-satu. Ada transfer kecil, ada transfer besar. Ada yang keluar 2 bulan lepas. Ada yang keluar masa aku ingat duit tu masih selamat. Aku pandang anak aku. Dia masih tunggu jawapan. Aku cuma cakap, "Nanti ayah cek betul-betul dulu, okey?" Muka dia terus jatuh sikit. Dia cuba senyum, tapi aku nampak dia kecewa. Dan masa tu, aku rasa dada aku berat gila. Sebab macam mana aku nak cakap dekat anak aku, duit yang dia percaya kami simpan sebenarnya dah digunakan tanpa dia tahu. Malam tu, lepas anak-anak tidur, aku tanya Arya. Mula-mula dia diam. Aku tunjuk transaksi dekat phone aku. Aku tanya, "Ni apa?" Dia tarik nafas panjang, lepas tu dia cakap perlahan, "Abang jangan marah. Lia pinjam dulu duit raya budak-budak tu." Ayat pinjam dulu tu buat aku terus panas. Aku tanya, "Pinjam untuk apa?" Dia cakap adik dia ada masalah. Hutang motor tertunggak. Kalau tak bayar, motor kena tarik. Adik dia perlu motor tu untuk kerja. Mak dia pula menangis-nangis telefon. Cakap kalau motor kena tarik, adik dia tak boleh cari makan. Aku dengar je. Aku bukan tak faham orang susah. Aku bukan tak faham keluarga kena tolong keluarga. Tapi yang buat aku hancur bukan sebab PS5 tu. Yang buat aku hancur sebab anak aku percaya kami simpan duit dia. Aku cakap dekat Arya, "Itu bukan duit kita, itu duit anak." Arya terus jawab, "Abang jangan buat macam Lia guna untuk benda bukan-bukan. Lia guna untuk tolong keluarga." Aku diam sekejap. Sebab aku mula sedar, dalam kepala Arya, dia bukan rasa dia ambil duit anak. Dia rasa dia buat keputusan yang lebih matang. Dia sambung lagi. "Lagipun PS5 tu bukan keperluan. Kalau beli pun nanti budak-budak leka. Game je kerja. Pelajaran entah ke mana. Duit sebanyak tu lebih baik guna untuk benda yang betul-betul membantu orang." Aku pandang dia. Aku tanya, "Jadi sebab PS5 tu game, duit tu boleh ambil diam-diam?" Dia mula naik suara sikit. "Kita mak ayah dia bang. Takkan kita nak biar duit banyak-banyak pergi dekat game? Nanti Lia gantilah." Masa tu baru aku sedar masalah kami bukan sekadar duit hilang. Masalahnya, Arya rasa sebab kami mak ayah, kami ada hak untuk tentukan impian anak tu tak cukup penting. Aku cakap dekat dia, "Kalau nak guna, bincang. Kalau nak pinjam, cakap. Jangan buat diam-diam." Dia jawab, "Kalau Lia cakap, abang mesti tak bagi." Aku terus diam, sebab itu memang jawapan sebenar. Dia tahu aku takkan bagi, sebab tu dia buat juga. Aku duduk dekat ruang tamu malam tu lama. Aku teringat semua kali anak aku kira duit raya dia. Setiap kali raya, dia akan letak sampul atas meja. Dia kira satu-satu. Kadang-kadang RM5, kadang-kadang RM10, kadang-kadang ada pakcik bagi RM50. Dia punya happy macam menang cabutan bertuah. Lepas kira, dia akan tanya, "Ayah simpan dalam akaun abang kan?" Dan setiap kali tu, aku jawab, "Ya, ayah simpan." Aku tak sangka satu hari nanti, jawapan aku sendiri akan buat aku rasa macam penipu. Esoknya, anak aku datang dekat aku bawa tabung kecil dia. Dia letak atas meja. Dia cakap,
"Ayah, lepas ni abang simpan sendiri boleh?" Aku pandang dia. Aku tanya, "Kenapa?" Dia tunduk. "Tak apa, abang takut nanti duit abang hilang lagi." Ayat tu buat aku terus tak boleh cakap apa-apa. Bukan sebab PS5, bukan sebab game, tapi sebab anak aku dah mula belajar satu benda yang dia tak patut belajar daripada mak ayah dia sendiri. Dia belajar untuk tak percaya kami. Arya dengar dari dapur. Aku nampak muka dia berubah. Masa tu baru dia macam tersedar benda ni bukan sekadar nanti boleh ganti. Sebab duit boleh dicari balik. Tapi percaya anak kepada kita kalau dah retak bukan senang nak dibaiki. Sampai sekarang, Arya masih cakap dia buat semua tu sebab terdesak. Dia cakap adik dia memang perlukan bantuan. Dia cakap PS5 bukan benda penting pun. Mungkin ada orang akan setuju dengan dia. Mungkin ada orang akan cakap aku pun terlebih emosi sebab benda tu cuma game konsol. Tapi bagi aku, ini bukan cerita pasal PS5. Ini cerita pasal anak aku simpan duit bertahun-tahun, percaya mak ayah dia jaga amanah tu, tapi akhirnya dia sendiri kena belajar bahawa orang dewasa boleh ambil keputusan untuk dia tanpa tanya. Dan sekarang, aku sendiri tak tahu macam mana nak jawab soalan ni. Kalau duit raya tu anak sendiri simpan bertahun-tahun, mak ayah ada hak guna dulu sebab kecemasan keluarga?